yang akan membincang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirin hadirat, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Forum Anjung At-Taqwa, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Wadah Ilmu nombor 1 Negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM dan di Facebook rasmi Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Masjid Daerah Putatan. Saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita bahawa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insya-Allah sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orang yang memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Doktor? Alhamdulillah. Malam ni berseri-seri. Sebab esok Dengar cuti. macam bawa isteri. Ada. Yang mana tu? Oh, tak dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insya-Allah. Kita teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, dengan baju sampingnya tak ragu ke orang rumah ni. Insya-Allah enggak. Nah, okey. Nak apa? Jangan dijawab. Okey, insya-Allah. Apapun mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan adindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti.
Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready, bos. Kenapa dia belum ready? Dia belum mahu bertaubat lagi dan tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat tidak boleh runding balik keke. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizallah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu, taubat daripada taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun. Dia bertaubat ni bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 menit lagi taubat, 10 menit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak. Bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya. Bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat sholat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang
yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya Ustaz. Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahawa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, Dr. Isra sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahawa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, dai muda, dai kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiyat kulla syai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas, meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita yang mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini sebagaimana guru kita panel pertama sebut berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM bagus bah?
Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator, ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras. Cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lafazkan, Astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata, La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita terus bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi Ustaz, bagaimana cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat betul-betul lah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal Ustaz. Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim, main bola, tidak cukup korum, memanas kita Ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton, 3 orang, palui itu bos.
Siapa mau lawan yang satu orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam tak berapa ngam ni 3 orang. Macam shot. Sebab tak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahawa ada tata cara tertentu. Mandi bunga. Kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kudat, Sendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beldi, baru boleh bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah? Sedangkan kita solat pun. Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga, roti kah kita, geng? On. Sampai di soft, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila isteri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat. Bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu 3 orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beritahu cerita taubat kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi Isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz. Macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh. Kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas Isya ini. Mana kita bos? Sana bah. 9 ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama. Makan roti canai. Lepas tu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti. Kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok. Contoh, minta maaf. Saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok,
mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal kerana telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azhar cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi beritahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun, yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah. Boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu alam. Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak aku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Maksudnya tak boleh. Jadi Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tak begitu tua. Jadi tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat, termasuk penonton di Sabah FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang Sabah bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tidak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam. Dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin za'iqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan. Dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola,
dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau. Meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada 3. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game. Mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan? Termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar, taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'udzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, wal ya'udzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang lelaki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga. Penghulu 124.000 Nabi, 313 Rasul. Kita bukan Nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahawa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda. Dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di Masjid Daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan
untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu daripada Maju Bajaya Apartmen, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz? Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dr. Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadi lah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dr. Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa. Taubat buat dosa. Apa berceritanya ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop. Tidak mau minta ampun sudah. Sebab banyak dosa. Dia bilang, tiada gunaannya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi. Minta ampun buat dosa. Tiada guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok. Contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ni macam mana. Contohlah kan. Berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan. Istighfar je. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan. Adakah orang yang sampai rokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampai kan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari je Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Direct, kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang tu jahat, orang tu gini. Jadi langkah yang pertama wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dr. Azia cakap, Za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Contohlah kan. Apa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia Tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah Kasim. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai.
janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang taubat taubatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu alam. Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minan nas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. InsyaAllah kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang isteri, jika seorang isteri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah, serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing isteri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, Bagus Bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus, Bah. Perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab 30 saat, kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiramu, keampunanmu. Tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri. Dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi, menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi SAW, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Isyab, hari-hari. Maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat. Bahkan dia pun tidak sambayang. Waliyahudzubillah min zalik. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan.
Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang solehah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada 4. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau 3 ini cemerlang, ada yang keempat. Mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Yang dinasihat tidak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz tidak boleh. InsyaAllah teruskan lagi dengan soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan. Assalamualaikum, hai Ustaz. Saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang Putatan. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos. Dia tahiyat akhir masuk asar sudah. Maksudnya di tahiyat akhir Allahu akbar sudah masuk asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh. Dia makruh. Sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solatnya ada 2 macam. Pertama, solat kerana memang sibuk. Guring cakutiau. Set. 8 bos, 8 pinggan. Allah. Tidak buat orang lapar dan orang mau. Legang. Tidak sempat. 3 pinggan lagi bos. 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat? Tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karohiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal, tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Contohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap. Menguap. Baik tidur dulu. 10 menit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih. 5.50. Lama lebar. Asar. Akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi Kak, Bu, kalau terlambat solat, pastikan
minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, sekejap lagi masuklah waktu solat asar. Di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar sembahyang zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qadha tertinggal sembahyang subuh, bangun pukul 8, jangan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, berus gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun terus, ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu alam. Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz. Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat 3 perkara, nampak kecil tetapi kederakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini Dr. Ishraq pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. 1 minit. Yang pertamanya kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj. Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu. Kita berubah
setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tanda yang mau berubah, pandai orang Kelingau bilang pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear. PM tepi. Wallahu alam. Teruskan Ustaz. Ya, Kesimpulan. panel pertama menyatakan sabda Nabi SAW, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga, ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahawa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insya-Allah semua rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi Masjid Daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin. Aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahawa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam. Bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah FM. Bagus